kedengaran suara daripada kubur. Kedengaran suara daripada kubur. Sebelum ni, kalau anda yang ikuti channel YouTube saya sebelum ni, saya dah ada bincang dah, atau saya dah kupas dah berkaitan tentang seorang anak ni, dia pergi ziarah kubur. Dia nak pergi ziarah kubur dalam Ramadan ke raya, macam tu lah lebih kurang. Dia nak pergi ziarah kubur dan masa tu dia bagi salam. Kan, dan memang adab kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan adab kita masuk ke kubur, iaitu kita masuk kubur tu sebagai apa? Tuzakirul akhirah, iaitu untuk mengingatkan kita akan hari akhirat, tak lebih daripada tu. Okey, jangan buat benda pelik-pelik pula kat kubur ni. Pergi ke kubur, ke pusara adalah sebagai mengingatkan kita akan akhirat kita, hari kematian kita, bahawa kelak kita pun juga akan menyusul. Assalamualaikum ya ahlud diyarul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, kan? Jadi mari kita beri salam pada penghuni kubur, dan kita juga menyebutkan bahawa kelak kami, saya juga akan menyusul. Kita bukan selamanya duduk di dunia ini, kita juga akan menyusul selepas ini. Cuma bila, dalam keadaan apa, itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi timbul balik isu tentang dengar suara di kawasan kubur tu, yang mana ialah kawasan kubur mana ada siapa-siapa kat situ, kalau lain pada orang yang ziarah lah, tak ada siapa-siapa kat situ, tapi dengar suara tu sayup-sayup, kan. Dan paparan video ini yang saya dah kongsi ni pula adalah satu keadaan suara yang bunyi hujung-hujung macam bunyi angin saja, kan. Maknanya bunyi suara yang dibawa angin. Jadi wallahu ta'ala alam, memang suara tu daripada kubur ke, ataupun suara orang lain ke, ataupun suara orang pasang radio ke apa. Tetapi kalau diamati dan didengar dengan betul-betul pada video ni, kita akan dapat dengar memang dengar bunyi macam suara orang minta tolong. Kan, kalau tuan-tuan masih ingat cerita apa, cerita Doremi ke apa, hak yang bunyi puteri apa, buluh betung buluh betung, tolong, kan. Allahyarham Tan Sri Piramli kata ni, kalau apa, kalau Mak Saleh punya hantu pun dia kata dia kata apa, help, kan. Tu cerita lah, kan. Tapi kalau dapat anda dengar suara tu, dia macam kedengaran, dengar betul-betul pun kita akan dengar dengan agak jelas. Suara seakan macam minta tolong, suara macam meminta sesuatu atau minta bantuan, ataupun sedang nak kalau orang tu, yalah, kalau seorang tu hidup, mungkin orang tu dalam kesedihan. Bunyi kedengaran suara tu dalam video di TikTok tu. Jadi apakah yang boleh kita respon terhadap isu yang berlaku ini, supaya ianya tidak menjadi sekadar tanda tanya, dan sudahnya masyarakat kita tak tahu dia bersungguh ke ustaz, bukankah kalaulah sekiranya maknanya azab kubur ke apa-apa situasi dalam kubur, adakah itu, bukankah ianya termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib yang manusia tak nampak, tetapi kita beriman akan adanya perkara-perkara tersebut. Pembalasan syurga, balasan pahala, dosa, azab kubur, dan semua yang kita pernah belajar lah. Jadi mari kita lihat akan beberapa hadis-hadis Nabi SAW sebagai panduan kita untuk nak memahami akan situasi yang dikongsikan dekat media sosial ni lah. Okey, pertama sekali kita tengok adakah azab kubur itu boleh didengari, ataupun orang boleh dengar ke tak sebenarnya? Kan? Adakah manusia biasa macam kita ni semua boleh dengar ke tidak akan azab kubur? Lebih-lebih lagi ialah suara orang yang sedang diazab ke apa. Mari kita tengok. Ada satu hadis yang mana Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, nombor hadis 1238, yang mana baginda Nabi SAW, Nabi ada menyebutkan bahawa apabila jenazah diangkat, dengar baik-baik, apabila jenazah atau orang yang meninggal dunia itu diangkat dan orang ramai mengangkatnya di atas bahu mereka,
seandainya jenazah itu baik, maknanya jenazah tu nak dikebumikan. Maknanya jenazah tu nak dibawa ke bumi, kita nak jenazah tu nak disimpan lah kan. Maka kata Nabi SAW, kalau jenazah itu merupakan jenazah orang baik, maka jenazah itu dia akan berkata apa? Dia akan kata, qaddimuni. Dia akan kata apa? Qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yazhabuna biha. Apa maksudnya? Nabi SAW menceritakan, kalau sekiranya jenazah itu baik, tak kala dia nak dikebumikan, maka dia akan kata apa? Segerakan aku, segerakan aku. Cepatlah, orang baik kan, jenazah baik. Jadi banyak ganjaran, pahala, balasan baik semua yang sedang nak diberikan oleh Allah SWT kepada dia. Jadi dia pun minta supaya disegerakanlah. Segerakanlah aku. Akan tetapi kalau sekiranya jenazah itu adalah jenazah yang tak baik, maka jenazah itu akan berkata pada keluarganya, dia akan kata apa? Celakalah aku. Dia kata, ya wailaha aina yazhabuna biha. Celakalah, habislah ke mana mereka mahu pergi dengannya. Dan ini kata Nabi SAW lagi, yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'al insanu la sa'iqa. Kata Nabi SAW, suara manusia yang sama ada jenazah yang baik ataupun jenazah yang tak baik tadi. Kalau yang tak baik tadi dia kata apa tadi? Dia kata celakalah aku, habislah ni semua. Maka suaranya itu, suara jenazah tadi itu adalah suara yang dapat didengar. Artinya dalam hadis yang disebut, setiap makhluk akan mendengar suara ini. Dapat dengar suara jenazah tadi tu, kecuali illal insan, kecuali manusia. Faham aku ya? Kecuali manusia. Dah tu Ustaz, kenapa kecuali manusia pula? Sebab kata Nabi, walau sami'al insan la sa'iqa. Kalau sekiranya manusia itu dengar akan suara jenazah tersebut, maka Nabi kata mereka akan terkejut. Memang terkejut lah. Hatta kita pun yang tak tahu status keadaan suara tadi yang kita saksikan video tadi tu, tak tahu maknanya memang betul daripada kubur ke, ataupun daripada telefon orang ke, atau memang suara orang daripada jauh-jauh. Tapi kan ada kan suara kita kadang duduk jauh tapi angin datang dia bawa suara tu. Mungkin boleh jadi, wallahu ta'ala alam. Jadi Nabi kata, kalau manusia dengar, manusia pun akan terkejut. Manusia pun akan terkejut. Okey, mari kita tengok pula dalam riwayat yang lain, bahawa Nabi SAW juga, kalau baginda Nabi lah kan, kita nak beritahu, baginda Nabi sahaja, ya betul, Nabi juga manusia, tetapi baginda Nabi SAW dapat mendengarnya. Maknanya kalau berlakunya azab kubur, maka baginda Nabi dapat dengar. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu kata, ketika Nabi SAW bersama-sama dengan kami, yakni Zaid bin Sabit, menuju ke perkampungan Bani An-Najjar dengan menunggang keldainya, tiba-tiba keldainya ketakutan hingga hampir-hampir nak menjatuhkan baginda Nabi SAW. Lalu baginda ternampak lebih kurang 4 atau 5 atau 6 buah kubur. Baginda pun bertanya, siapa yang tahu tentang penghuni kubur-kubur ini? Seorang sahabat berkata, aku. Baginda bertanya, bilakah mereka ini meninggal dunia? Maka lelaki itu pun jawab, mereka mati dalam keadaan musyrik. Lalu baginda pun tanya, sesungguhnya
mereka ini sedang diuji di dalam kubur. Mereka sedang diuji dalam kubur. Jikalah tidak kerana takut kalian, tidak akan lagi mengebumikan jenazah kerana terdengar suara azab kubur. Nabi kata, maknanya, yalah, kalau kalian memang dengar betul suara dia, memang dengar betul suara orang kena azab dalam kubur tu, dengan kalian semua pun tak berani nak urus jenazah dalam depan ni, dan nescaya aku akan minta kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian bunyi azab kubur yang aku dengar, kata Nabi. Kemudian baginda menghadap kami dan berkata, mohonlah perlindungan Allah daripada azab api neraka. Para sahabat pun berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Baginda berkata, mohonlah perlindungan Allah daripada azab kubur. Para sahabat pun kata, kami berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Baginda berkata, mohonlah perlindungan Allah daripada fitnah yang kelihatan dan tersembunyi. Para sahabat pun berkata, kami berlindung dengan Allah daripada fitnah yang kelihatan dan tersembunyi. Dan begitulah sampai ke penghujung hadisnya. Riwayat dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Jannah, hadis nombor 5116. Baik. Daripada riwayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa sungguh pun kalau tadi hadis kita baca tadi bahawa manusia tak dengar, tapi binatang dapat dengar, haiwan dengar. Tetapi Nabi SAW, Nabi walaupun manusia, tetapi diizinkan Allah, Nabi boleh dengar. Orang-orang yang diazab dalam kubur, orang yang diuji dalam kubur, itu mereka dapat mendengarnya. Baginda Nabi dapat mendengarnya, kan. Jadi apa pelajaran boleh kita ambil? Saya ringkaskan macam inilah, supaya tuan-puan pun dapat buat satu kesimpulan mudah. Akidah kita pun makin kukuh, makin faham, keimanan kita pun makin bertambah. Okey, tengok apa sebenarnya hikmah? Jadi kalau ditanyakan, adakah suara tadi tu Ustaz memang betul ke apa? Jawabnya, wallahu a'lam. Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui akan hakikat ataupun akan keadaan sebenar. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala berkehendak untuk sesekali nak bagi suara orang yang diazab kedengaran, itu semua dalam kekuasaan Allah. Itu semua dalam kekuasaan Allah. Itu saja nak beritahu. Okey. Tapi mungkin ada orang tanya, Ustaz, yalah, kalaulah manusia itu dapat mendengar suara orang kena pukul dalam kubur, kan, kena azab bagai semua ni, itu kan bagus. Ramai orang pakai insaf, ramai orang pakai bertobat semua dah. Tak payah dengar ceramah berjam-jam, tak payahlah sampai nak kena dengar kuliah tak payah dah. Insaf semua belaka dah, kan. Ini mari macam-macam wabak penyakit lah, mari apa bagai semua, tak insaf-insaf juga. Barangkali datang dengar sekali je suara orang kena seksa dalam kubur ni, saya ingat tobat belaka semua orang. Dah, itu jawapan kita. Mari kita dengar apa yang disebut oleh para alim ulama, antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan, dia kata, hikmah manusia tidak dapat mendengar suara azab kubur. Hikmah manusia tidak dapat mendengar azab kubur. Apakah hikmah di sebaliknya? Kan? Apakah hikmah di sebaliknya? Pertama sekali punya hikmah dia adalah apa yang Nabi SAW isyaratkan, maknanya jika tidak kerana takut kalian tidak akan mengebumikan jenazah, bermaksud ditakuti atau dibimbangi, manusia enggan untuk apa? Enggan mengebumikan jenazah kerana takut selepas mendengar bunyi azab kubur. Orang pun jadi seram Zat lagi dia main dia duduk panggil pula, tolong, risaulah pula. Tu. Jadi hikmah dia adalah untuk tak membuatkan orang yang menguruskan jenazah, mengebumikan jenazah itu akhirnya enggan nak urus lagi dah. Takut. Tadi aku mandikan dia, dia panggil dah, dia minta tolong dah, kan. Jadi itu hikmah dia pertama. Yang keduanya adalah sebagai untuk nak menutup keaiban si mati, menutup keaiban si mati itulah. Maksudnya jenazah tersebut
aibnya tertutup. Tak adalah kalaulah orang betul-betul dengar, maka barangkali tanggapan orang yang mendengar itu macam-macam. Tengok tu. Nampak je dulu masa hidup rajin pergi masjid, tapi tengok adalah tu yang tak kena tu. Adalah dia buat benda-benda yang Tuhan larang tu. Kan jadi tak syok. Jadi Allah tutup keaiban jenazah ataupun si mati tu. Yang ketiganya adalah untuk mengelakkan gangguan emosi kepada ahli keluarganya. Ini sebab jika ahli keluarga dengar mayat ahli keluarganya diazab dan menjerit, mereka pun takkan dapat hidup tenang. Mereka pun takkan dapat hidup dalam keadaan tenteram. Pasal duk dengar. Alamak. Kenapalah pula saudara aku ni, apa masalah ni? Sepupu aku ni kenapa pula ni? Apa benda tak kena pula ni? Dia tak tenteram dah. Akan jadi tidur tak lena. Duk terbayang-bayang suara duk manggil, tolong apa pula kan? Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, untuk tidak memalukan ahli keluarganya. Macam tadi juga lah, menutup keaiban. Maksudnya tidak memalukan ahli keluarganya. Ini kerana manusia akan berkata, inilah yang kau, inilah anak kau, inilah suami kau, inilah kau punya isteri. Kau tengok, dan seumpama dengannya lah. Jadi maknanya untuk tidak memalukan pihak keluarga. Malu, segan kan bila dengar suatu. Orang rasa segan lah kan. Orang rasa macam Allah, bunyi pula segan. Orang nak bercakap manusia kan kadang ada je nak cari kekurangan, kelemahan, kesilapan kita. Dapat point memang dia canang sungguh. Kan? Jadi dan beberapa hikmah lagi lah. Jadi pelajaran yang boleh kita ambil di sini adalah, kalau sekiranya sahabat-sahabat kita dapat lagi hantaran video-video seperti ini, maknanya video yang memaparkan dengar sayup-sayup suara. Sebab saya tengok ramai yang komen, saya pergi ziarah kubur mak, kubur ayah, lepas tu dengar suara-suara ni semua kan. Maka berbaliklah pada apa yang saya kongsikan ini. Memadailah kita pergi ziarah kubur sekadar untuk ingat pada akhirat bahawa kita kelak akan meninggal dunia, dan masuk tu pula dengan penuh adab, bagi salam, doakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan itu yang lebih terbaik. Dan kemudian kalaulah berlaku kes-kes terpencil macam ni, berlaku dengan suara, terdengar daripada kejauhan suara ke apa, maka kita serahkan pada Allah Ta'ala yang maha mengetahui akan apa jua yang berlaku. Kita hanya hambanya yang lemah, yang serba kekurangan.